Kalau tak ada TikTok untuk masa depan, dekat mana lagi peniaga-peniaga yang besar-besar atau kecil-kecil nak cari makan? Dekat mana diorang nak cari makan? Kalau korang tengah tengok ni, cakap benda yang sama macam aku, korang komen dekat bawah. Macam mana diorang nak cari makan? Okay? Macam mana diorang nak cari makan? Diorang nak guna IG, just buat live kat IG macam tu. Macam mana nak beli? Nak buat kat Facebook, macam mana nak beli? Dekat TikTok Shop saja. Kan? Sedangkan okay, ni kalau korang perasan Shopee pun buat iklan dekat TikTok. So maksudnya apa? TikTok mempunyai crowd yang satu dunia yang besar tengah tengok. Sampaikan TikTok dekat Indonesia ban penjual-penjual mereka. Ada apa macam ban kan. Kalau korang, lagi aku kurang sikit ilmu pasal yang kat sana kan. Kita fokus kat Malaysia kan. Kalau korang tahu, korang boleh komen. Sampai macam ban macam tu lah kan. Something like that lah. Okay. And ada juga rakyat-rakyat Malaysia kan yang jadi content creator, yang bless diorang punya content dan menjadi content creator, menjana income melalui content creator kan. Buat review, pet review kan. Macam kalau dekat Melaka ni, saya duduk Melaka, yang kedai dekat Melaka ni ada baba apa semua, ada ayam apa semua, dan macam-macam lagi lah kan. Ada banyak sangat lah kan yang ni kan. So diorang freelance melalui pet review kan. Diorang bekerja melalui pet review dan sebagainya, review produk semua dan banyak-banyak lagi lah. Dan untuk bayaran diorang pun bukan biasa-biasa tau. Mahal je kan. Mahal, korang boleh fikir sendiri lah berapa tu kan. So that's why aku cakap ada yang juga buat income, ada yang juga buat income lah. Paling banyak buat income lah kan. Paling banyak buat income lah. Income melalui beg kuning atau content creator dan sebagainya kan. So yes, sangat-sangatlah penting TikTok ni untuk sekarang. So dan yes, TikTok dulu vs TikTok sekarang and sangat-sangatlah berbeza. Sangat-sangatlah different. Very different. Dah sangat-sangat different. Very different pula. Nak speaking kan, muka Jawa. Yes, TikTok right now is very important to make income, make money kan. TikTok sekarang sangat-sangat penting. And yes, sangat-sangat beza TikTok dulu dengan TikTok sekarang. And itu saja aku nak borak pada hari ni. Aku borak pasal TikTok kan. Kita apa kelebihan, pros and cons dekat TikTok. So kalau korang ada lagi apa-apa nak saya borak-borak, nak bercerita, korang boleh